Setiap produk kami bermula dengan satu prinsip. Buat dengan hati, jaga dengan teliti. Yang proses kami bermula dengan bahan segar. Bawang, halia, serai, semuanya disiang sendiri setiap batch. Kualiti bermula daripada asas yang bersih dan teliti. Semua bahan ni kami pisah halus bagi naik aroma. Jintan manis dan lada hitam direndam dulu, baru kisar bagi wangi. Dipisah halus dengan teliti. Aroma naik sempurna. Jiran, kami campur sos, rempah dan paste segar sampai sebati. Lepas tu biar dia rehat, bagi rasa kahwin elok. Lepas lumur satu persatu, kami vacuum seal terus. Langkah ni kunci rasa dan jaga kebersihan. Semua pack masuk chiller 4 hingga 7 darjah semalaman. Biar perapannya serap maksimum. Jadi esoknya kami siapkan packaging. Stamp tarikh, masukkan pack, seal kemas. Setiap pouch ada sos lada hitam khas. Akhir sekali, semua pack dibekukan minimum 12 jam. Rasa terkunci, tekstur terpelihara dan kambing perap neni sedia dihantar kepada pelanggan. Inilah kambing perap Neni untuk pelanggan kami.